Suluh ni sebab kita kata mentari lah. Mentari ni suluh dunia. Adakah semua segenap benda atas muka dunia terpancar berlaku dengan suluh yang mentari? Ada hok dalam lubang kelak-kelak mak 24 jam. Walaupun mentari naik tak boleh masuk dalam tu kerana tertutup dengan lubang-lubang tertentu. Kalau gua belah mana mentari 24 jam pun lah gua kelak-kelak. Nur Tuhan begitu juga. Nur Tuhan, cahaya Quran, ajaran Quran tidak semua menyuluhi kalbu manusia. Kalbu manusia Melayu misalnya. Hak beriman dengan Allah Ta'ala, maka nur Quran akan disuluhi dengan apa namanya, kalbu dia disuluhi kerana dia sendiri nur. Dan ayat kita baca sekejap tadi, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kalbu manusia yang sedia gerung pada Allah, walaupun Allah tak nampak tengok, dia gerung juga. Walaupun kita duduk seorang dalam bilik, tak ada orang pun kita gerung juga. Tak zina, tak mencuri, tak merokok, walaupun kita duduk seorang-seorang, tak itu tak ini. Kalbu lagu ni lah baru dapat disuluhi oleh Quran. Kalbu orang Arab duduk Mekah sekalipun, kalau kerja dia berjual siang malam mayat bank pun tak, kalbu lagu ni tak dapat disuluhi oleh Quran, walaupun dia di masjid Mekah, walaupun duduk negeri Mekah dan Madinah sekalipun. Jadi pagi hari lagi kita sedar diri kita bahawa aku ni ada tubuh akan disuluhi oleh cahaya mentari, dan aku ada roh disuluhi oleh Quran, oleh Nabi Muhammad. Tubuh aku ni akan disuluhi oleh cahaya mentari. Kalau aku keluar ke muka bumi, roh aku begitu juga akan disuluhi oleh nur Quran. Kalau aku buang benda-benda syirik, buangau, dos, sifat jahat, kedekut, kau persuah, apa ni aku buang belakang, barulah cahaya Quran, nur Quran akan dapat masuk menyelenap, menyuluhi nur. Pagi hari lagi